Okay, Assalamualaikum semua sahabat-sahabat pejuang metal Okay, dah lama aku tak bersiaran. So kali ni aku berjumpa dengan seorang lagi penyanyi penyanyi muda yang bagi aku bakatnya boleh dikatakan seiring dengan rockers yang ada. So aku perkenalkan dengan korang ni, Ucup Ahmad. Ya. Okey Cuk, apa khabar Cuk? Baik, alhamdulillah sihat. Okey, baik. Okey Cuk. Ya ngah. Pertama sekali Cuk Ya. nak tanya kau. Seusia berapa kau mula Ucup mulalah dalam industri muzik? Okey, kalau mula berjinak dengan nyanyian ni memang daripada kecil lah. Memang daripada kecil, start daripada umur kalau tak silap 10 atau 12 tahun dah start lah. Okey. Lepas tu bila saya dah besar, sebab saya asal daripada Kedah. Okey. Okey, bila daripada Kedah, di Kedah tak ada wadah yang boleh bawa saya naik lebih tinggi. Jadi saya kena berhijrah setelah saya selesai SPM. Okey, Ucup dari Kedah di mana Cuk? Gurun, Kedah Jeniang. Jeniang lah. Jeniang Gurun. Dah. Okey Cuk. Keluarga Ucup ada berdarah seni juga ke macam mana? Okey, kalau ikutkan pakcik-pakcik, bapa saudara semua ada juga dalam seni ni. Salah satunya ada kuari. Okey. Ada juga yang menyanyi pun ada, sepupu saya pun ada yang menyanyi juga. Baik. Memang ada lah dalam seni menyanyi ni. Okey. Lepas berapa umur tadi? 12? Kalau Habis SPM SPM. Okey, habis SPM. Ya. Ucup terus merantau ke Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur. Okey, ceritakan Cuk. Apa yang Ucup buat masa merantau Kuala Lumpur tu? Okey, sebenarnya sebelum saya datang ke KL ni, saya dah kenal dululah dengan LAN Solo. Okey, baik. LAN Solo. Okey, kita kenal LAN Solo ni sebelum tu LAN Kristal lah. Ya. Okey. Sebenarnya asal dia kenal LAN Solo ni dengan Ainol. Okey, Ainol sekarang dengan Babarik tu kan. Babarik tu. Okey. Okey, Ainol ni mak dia dengan kakak ipar saya, mak Ainol ni ada buka butik. Jadi mak Ainol ni akan hantar ke kakak saya ni untuk jahit baju. Dekat situ ada collection. Ini semua di KL lah? Di KL. Okey. Jadi kakak saya cakap mak Ainol, dia Ucup ni memang minat Awi lah semua lah kan. Dia bawa saya jumpa Awi dekat studio dekat Gombak dulu. Masa tu Ucup dah berjinak-jinak dengan nyanyian ke belum? Dah. Okey. Maksudnya Ainol tadi bawa Ucup ke studio Awi. Ya. Okey, lepas tu? Okey, lepas tu dah kenal Awi dan Awi lah bila show dulu dengan Melaya, show solo, launching album album dia Otak, akan pergi buat promosi di Kedah. Okey. Jadi memang saya akan pergi. Jadi bila saya akan pergi tu Awi dah start nampak saya kenal dia kenal saya kat situ lah. Jadi bila saya pergi ke situ dia kata, kau ke yang selalu pergi ke saya punya konsert Pump Fair, promosi album dekat Times Square macam tu, Central Square, Sungai Petani macam tu kan, SP Plaza. Cakap, ya betul bang. Oh kau. Lepas tu masa tu dia tak nampak saya nyanyi lagi. Saya pun tak ada bagi tahu dia yang saya boleh nyanyi dan sebagainya. Itu masa tu orang biasa lagi lah, belum masuk apa-apa mana-mana lagi lah. Belum lagi. Lepas tu dalam masa yang sama saya rapat dengan Lan. Masa tu Lan duduk Kelang. Okey. Masa tu dia duduk Kelang, dia masih bersekolah lagi masa tu. Jadi saya datang ni, saya bekerja ANW macam tu. Kerja ANW. Lain kerja tak boleh buat, ANW je. Baru lepas habis SPM ni. Kerja ANW. Jadi saya follow Crystal lah. Mana-mana Crystal show saya follow. Lepas tu LAN Solo ni ada buat satu band. Nama band kita orang tu Friends. Okey. Dia buat lah budak-budak Kampung Pasir masa tu. Okey. Kampung Pasir KL tu lah. Ulu Kelang. Ulu Kelang. Lepas tu kita main kat orang kahwin, main dekat majlis-majlis hari jadi yang diuruskan oleh Pak Tam. Pak Tam ni orang kata bapak pada Lan lah, arwah lah Pak Tam ni. Okey. Bapak Lan lah. Bapak Lan. Okey. Lepas tu dalam masa yang sama tu saya dapat mengenali Abang Ismail Ali Hamzah. Ya. Masa tu dia baru buka kelab My Friend, masa tu dekat Setapak. Baru lagi. Jadi kat situ ada karaoke. Jadi saya dah melekat kat situ. Karaoke kat situ, apa semua dah jumpa kaki. Okey, collection ni ada lagi yang dengan Wings ni, dengan Lan ni, dengan Crystal. Okey, dalam masa yang sama saya dah kenal dengan Lan tadi, dapat kenal dengan Wings pula. Okey. Saya kenal dengan Wings ni berpunca pada
tahun bila saya tak ingat. Tapi album Crystal Antivirus. Okay. Record dekat Synchro Sound. Abang Joe Wing jadi producer untuk Crystal time tu. Daripada tu saya dah start kenal Wing. Saya dah ikut Wing, jadi kru. Pernah jadi kru juga? Ya, pernah jadi kru Wing. Saya pernah angkat barang semua. Angkat barang semualah. Okey, lepas tu daripada situ lah saya connection dia dah pecah. Ikut LAN, pergi ikut Abang Isma, ikut Abang Isma pula. Lagi pecah lagi. Pecah lagi. Dah dapat kenal artis lah time tu. Dapat kenal Bandi Amok, dapat kenal ramai artis yang mana yang ikut yang rocker-rocker lah Abang Isma kan. Ikut Abang Isma pergi Felda dan sebagainya. Daripada situ saya belajar. Saya dapatlah belajar dengan ramai orang yang pandai menyanyi. Masa tu saya punya best saya Rositi Sarah. Lepas tu Farah Wahida, Zahid AF. Tahun tu tahun 2003 2004 macam tu lah. Saya datang ke KL tahun 2000. Tahun 2099. Sorry 1999 sorry. Saya SPM 99. Habis tu tahun ujung tu terus turun KL. Okey, sambung balik tu. Lepas tu dah start kenal apa semua, ikut Wing show, ikut Crystal show. Saya jadi kru. Lepas tu satu tahap tu saya kata, sampai bila saya nak buat benda ni? Saya cuba masuk pertandingan competition karaoke dekat sekitar KL. Masuk kalah lah, memang takkan menang. Antara yang salah kompetitor saya dulu Black Mentor. Black Mentor. Ya, Black Anifah. Dia memang dengan saya selalu lah. Lepas tu start masuk karaoke, masuk sampai saya menang dekat bintang sensasi Menara Kuala Lumpur, majalah Hai time tu. Saya juara untuk bulan September. Time tu umur saya dalam 20. Dah 20 lah sebab lepas tu dah masuk bintang sensasi Menara Kuala Lumpur semua dah masuk. Dah start lah nak pergi AF lah, mentor lah masa tu kan. Saya dah start nak pergi, ada pergi uji bakat mentor, ada uji bakat AF pun ada pergi, tapi tak dapat masa tu. Dalam masa yang sama saya ada band pula. Dalam masa tu Ucup menubuhkan band juga. Bukan Ucup join band lain. Ada satu kompetisi dengan tadi lah, dengan friends tadi ni. Dekat South City saya ingat lagi. Kita orang masuk Battle of the Band. Dengan Lan Solo ni tadilah. Dengan band dia. Dengan band tadi. Band tu tadi. Lan Solo dia jadi pengurus. Pak Tam ni, Bapak Lan ni dia jadi pengurus kita orang lah. Friends tadi tu. Masuk pertandingan dengan saya sempat 2 kali ikut. 2 kali masuk pertandingan dekat Synchro University dekat Shah Alam sekali. Dekat South City sekali. 2 kali itulah dapat masuk. Lepas tu saya terus dilamar oleh kumpulan ABDT. Kumpulan ABDT ni pula asalnya anggota dia dianggotai oleh ahli keluarga Riz Petrasia. Dalam tu ada abang dia Ijat bass. Adik dia Epit sekarang main dengan Taj Mahal. Anytime tu dia orang buat band nama ABDT. AVDT. ABDT. Maksud dia? Keinginan. Riz punya nama lah tu. Riz punya nama. Riz lah yang memberikan nama kumpulan tu. Dia kata kau pakai je nama ni. Dia kata kat band ni lah. Lepas tu apabila dekat Battle of the Band tu, kita orang menang. Dan kita orang menang. Jadi Epic ni sudah ambil nombor telefon saya. Dia kata kita orang nak siap vokalis. Lepas tu saya tengok Epic tu siapa? Epic tu adik pada Riz. Adik pada Riz tadi. Ambil nombor telefon, bertukar. Buat ABDT. Masuk buat ABDT tu, kita orang memang setiap minggu masuk Battle of the Band ni. Saya cakap lah, masa zaman battle saya pergi battle pula. Karaoke slow sikit. Battle masa tu yang selalu jumpa Aisunam. Aisunam, Nur Sinu, Musang Berjanggut, Project 2000. Banyaklah band-band masa tu kan. Cherry 2000 semua ramai lah. Memang zaman battle lah. Bila battle pula, kita orang nombor 1, nombor 2, nombor 2. Memang bertukar-tukar lah. Lepas tu habis kat situ saya ni Zul bergerak dengan Fenomena pula. Sebab gitaris kita orang daripada kumpulan Fenomena. Jadi saya pun masuk macam-macam pertandingan ni. Dalam masa sama band masuk, pertandingan karaoke pun masuk. Banyak juara lah dekat kita KL. Memang aktif gila lah masa tu. Aktif gila. Lepas tu bila dah habis yang tu,
saya start buat masuk pula yang bila Zul masuk fenomena, saya tak ada gitaris betul, tapi still ada show dekat Istana Budaya lah, Letup Langkawi lah apa semua kan. Lepas tu saya masuk 1 million, dapat top 20. Tapi saya tak pergi, demam. Okay. Tarik diri pula. Lepas tu nak masuk lagi apa lagi saya masuk apa lagi 1 million, masuk AM yang masa zaman Mawi 2005. Okay, kan Mawi juara. Lepas pada tu dia jadi bayangkan nak pergi uji bakat AF pukul 12 malam nak pergi. Ya, betul. Masa tu. Fenomena kan? Fenomena. Sejak Mawi tu naik kan. Jadi saya tak boleh nak balik. Dah daftar nama, dah nyanyi stage pertama, stage kedua. Lama sangat nak tunggu, tak ada mood, balik. Okay, tak apalah. Sampai saya yang masa Black menang. Mentor dia Awi. Awi dah masuk kan tu. Nak try lah kononnya. Nak try. Awi tak nak lelaki, jadi Awi nak perempuan. Masa tu. Bila Awi nak perempuan, jadi saya mengamuk lah kejap, merajuk je lah. Tak nak nyanyi, tak nak apa semua kan. Lepas tu saya masuk Suara Jati Malaysia. Ini pertandingan lah ni. Yang pertandingan karaoke lah. Okay. Lepas tu sampai final. Dapat nombor 3. Ada kontrak dengan Jati lah, dengan Bernas. Okay. Masa tu Abang Ajai ada buat lagu. Saya lagu Ajai pun ada satu. Abang Ajai buat lagu pun semua. Final kat Genting 31 Ogos. Saya ingat lagi. Okay, lepas tu dah habis yang tu apa semua. Band jalan, solo jalan, seiring je. Fenomena dah pergi. Saya dah terus ambil sikit dengan kumpulan ability ni. Saya banyak ke solo. Lepas tu ada satu uji bakat dinamakan Twisties Bingit. Okay. Twisties Bingit. Ya. Okay. Kononnya lah. Twisties Bingit ni dia pergi uji bakat, dia pergi asing tau. Gitar lain, semua lain lah. Okay. Dia ambil 10 drama, 10 gitaris, 10 bassist, 10 vokalis. Okay. Dia pecah-pecahkan. Bila dia pecah-pecahkan, dia ambil, kita pun tak kenal siapa line up kita ni. Okay, dia tak kenal kita, buat satu. Saya ni nak konon lah nak gunakan nama MVDT tu lah sebagai satu batu loncatan. Nanti bila habis pecah-pecah, saya pakai nama ni, ambil yang ni masuk. Sekali dah jadi lain. Okay, kita orang menang tau. Dekat tu tu kita orang menang. Antara yang ada dalam tu adalah Flow 88 tu. Flow 88 antara dalam Twisties Bingit tu. Twisties Bingit tu. Twisties Bingit. Flow 88 ada kat situ. Ya, ada kat situ. Okay, masuk lah. Masa kita orang menang, dapat main macam-macam lah. Dapat main untuk Rock the World. Apa semua dapat rasa lah, main banyak show lah. Show Letup Langkawi apa semua. Saya bertahan dengan bassist saya, Ijoy. Bassist saya. Lepas tu dalam tu, sebab gitaris saya ni Zack ni dia yang anggota ability yang asal dia, yang ada Ijat, ada Zul, ada Awis, ada Manja. Yang tu yang asal, dia yang masuk battle, masuk apa semua kan. Lepas tu bila dah masuk yang ability Twisties Bingit pula, dia ada Karok drama, Zack gitar, Ijoy drum, dia trippy je. Okay, lepas tu apalah, bila dah saya kononnya nak ambil yang ni masuk lah. Tapi itulah orang katakan penemuan tu Allah nak bagi. Saya jumpa dengan arwah Eddie. Okay. Bila saya jumpa dengan arwah Eddie ni, saya terus bertukar. Bukan 100% dah, 360 darjah saya terus bertukar. Bila saya kenal arwah Eddie. Sebab tu saya kalau cerita pasal arwah Eddie, saya tak boleh. Sebab saya banyak benda yang saya, walaupun yang lain tu kita kenal, kita dapat, tapi arwah Eddie lebih banyak lagi dia mengubah saya dalam segi lagu, nyanyian dan sebagainya. Banyak kenangan. Lepas tu banyak show besar yang saya dengan arwah Eddie buat. Masa dengan ability tu tak banyak sangat. Yang masa Rock the World tu lah yang besar pun. Bila dengan arwah Eddie ni lagi saya pengalaman saya besar. Lepas tu masa tu saya dah start show lah, dah tak ada karaoke, masa dah berhenti tandingan, saya dah berhenti. Saya stick dengan arwah Eddie lah. Bila saya stick dengan arwah Eddie, banyak show Letup Langkawi, opening week 31 tahun, dinner show, konsert opening, semua kita orang buat. Lepas tu apabila PKP itulah yang menjadikan orang kata saya kehilangan gitaris yang sangat berbakat besar. Apabila arwah Eddie pun meninggal dunia akibat kena nyerta elektrik.
nak menyelamatkan kakak dan anak buah dia. Ya, betul. Masa tu kan masuk paper semua kan. Ya. Okay, jom. Ya. Ini terlajak cerita dah ni. Ha. Masa bila pula Ucup jadi juara vokal bukan sekadar rupa tu? Okey. Kat situ. Kita terlebih tak betul tak? Okey. Tu. Sebenarnya masa dalam kekalutan tu lah. Kekalutan ABDT tu solo ABDT saya last choice saya nak masuk sebab daripada umur 20 10 tahun dekat saya dalam perjalanan industri ni ada tapi tak besar. Yeah. Saya kata last saya nak jumpa vokal bukan sekadar rupa. Tadi dah macam-macam sinaran apa tadi? Mentornya 1 million semua try semua pergi. Last ini pun last ke Ucup try sebenarnya yang musim pertama saya pergi juga tu saya kata tu. Sebab vokal dia 2 musim. Dia musim pertama tu sebelum tu saya pergi. Okey, lepas tu saya dah janji dah masa 2011 tu. Saya berjanji dengan diri saya sebab umur saya dah 29 masa tu. Saya kata saya tak nak masuk dah. Saya nak main macam ni je. Ada show sikit apa semua kan. Masa tu syok lah. Show kat Lamas Santai, Seni Budaya semua. Boleh lah macam tu kan. Show sikit-sikit lah, dinner apa kan. Lepas tu Roydi dengan saya juga masa tu kan. Lepas tu kawan saya call. Lepas tu saya kerja speedy video. Kawan saya call. Dia kata Ucup, saya nak pergi vokal bukan sekadar rupa. Saya nak pergi, awak nak ikut tak? Tu teman saya. Dia pun masuk juga ke? Dia yang nak masuk. Saya teman dia sebenarnya. Dia ajak teman je lah. Okey, pergi sampai kat DP3 tu saya dah kenal orang tau. Saya dah kenal orang DP3 ni. Boleh kata semua yang mengenali diri saya. Lepas tu kau lagi kau nak masuk ke? Tak ada kak, saya teman orang apa semua. Masa tu kebetulan uji bakat vokal bukan sekadar rupa musim kedua tu dia ada 2 tempat je. Sabah dengan Semenanjung. Okey. Jadi kalau Sabah orang Sarawak kena pergi Sabah. Kalau Semenanjung orang Johor kena datang KL. Jadi tak ramai. Masa tu saya pergi. Tu tak apalah. Isi borang. Masa yang tak nak isi borang bagi. Juga. Last sekali saya dapat. Tu dia yang cakap tu betul lah. Orang cakap kalau kita bersungguh-sungguh mesti tak dapat. Kalau kita tak beria-beria ni rezeki dia. Santai-santai. Yang syok dia saya uji bakat tu ajar nak kena tengok. Dia vokal bukan sekadar rupa ni. Uji bakat dia di belakang tabir. Saya kena menyanyi di belakang tabir. Dia orang dengar suara je. Tak nampak rupa lah. Tak nampak rupa. Okey, tadi kan saya kata saya tak ada niat nak masuk. Hanya berbekalkan nama saja. Gambar semua tak ada. Ajar dah kenal nama saya. Sebab saya dah masuk Suara Jati dah, masuk apa semua kan. Ajar kata, alah Ucup, macam ni lah. Kalau kau nak try juga boleh lah. Aku lepaskan kau pergi lah kat Masjid Dayu dengan Azmir. Kali pertama saya pergi tak pernah jumpa Azmir dengan Masjid Dayu. Semua hidup saya tak pernah jumpa. Lepas masuk, saya nyanyi lah. Lagu apa yuk? Mula-mula tu lagu Jamal, lagu Azura. Lepas tu lagi petang. Lagi satu lagu apa? Camellia ke apa? 3 lagu je saya nyanyi. Lepas tu terus Mas Dayu kata stop. Ada bawa CD lagu apa? Saya kata dia penjara janji. Nak dengar? Kau tu dia bergaduh diorang ni. Di penjara janji. Awi lah. Awi. Lepas tu bila dah jadi macam tu, dah Azmir dah pilih ni, dia orang berkebut nak turunkan tirai tu, nak tengok saya. Saya cakap lah, setuju ke ni masuk ni, boleh ke ikut apa semua. Cakap saya memanglah masa tu kita nak. Yelah. Cakap nak je lah. Dia tekan-tekan, terkejut. Okay, masa tu saya yang paling tua sekali dalam vokal bukan sekadar rupa musim kedua tu. Umur masa tu? 29. 29 tahun, okey. Dia maksimum 30, 29 masa tu. Okey, masuk lah. Masuk ni. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Lepas. Juara lah. Dia berapa minggu? 5, 6? Kalau ikutkan total dia 9 minggu. 9. Kalau sekali dengan perempuan lah, 9 minggu. Okey. Juara. Dia pendekkan cerita Ucup juara ni. Juara dia. Masa tu okey. Bila dah juara ni, saya patah balik lah. Bila patah balik, saya ambil band balik, bawa perempuan dengan band pun perform, dengan solo pun pergi. Tak tahu bila cik? Cuk. Juara tu? 2012. 2012. Dia dekat 15 tahun lah. 13 tahun lepas lah. Vokal bukan sekadar rupa tahun 2012. Ucup Ahmad juara masa tu. Okey Cuk. Jalan lagi ke depan. Jalan. Show sampai tu. Sampai 2020. 20 RYD meninggal. Saya setahun tak boleh nyanyi. Sebab tak boleh nak carry. Lepas tu bila saya show ada alhamdulillah. Tahun lepas pun show sepanjang tahun dan tahun ni pun dah sampai hujung tahun dah ada dah.
Saya dah ada jadual. Dah ada jadual untuk show semua. lah. Lepas tu sebenarnya saya tak boleh masa tu kan. Kalau Angah perasan dah masuk time konsert 2 tahun lepas. Okey. 2 tahun lepas. Hampir 2 tahun. 2 tahun lepas saya di offer oleh Mamu. Iqmal, okey. Iqmal dia offer saya untuk buat satu super band ni di Ultimate Six. Kita buat opening. Itu memang band project pun. Okey. Kita buat band project di mana dalam tu memang the super band lah. Super line up Malaysia lah. Ya. Ada Lola, ada Pak I, ada Abang Bel, ada Abang Omar Akira, ADC RK. Lepas tu kita jemput pula gitaris daripada Singapura, Alif Putra. Jadi untuk opening konsert Dhamma Sutra pada masa tu. 30 tahun tu. Lepas tu bila habis tu kita pecah lah masing-masing, semua ada bukan pecah lah, maksudnya masing-masing buat hal masing-masing. Maksudnya memang untuk opening band untuk masa konsert Dhamma Sutra. Ya, betul. Okay, faham. Jadi bila saya pergi show, dia sebenarnya vibe dia band ni dengan solo dia tak sama kan. Tak sama. Dia berkumpulan ni dia lebih seronok lah sebab kita ada gitaris, kita boleh dengan ni kan. Itulah, itu sebenarnya soalan ni memang saya nak tanyakan pun. Sebenarnya kan, mengapa Ucup tetap juga memilih ada band daripada bergerak solo? Kan. Itulah memang ada soalan nak tanya sebenarnya. Ucup pun dah jawab lah kan. Dia ada band ni, dia lain kan Ucup kan. Dia atas pentas tu dia rasa lain ni lah kan. Daripada solo seorang-seorang kat situ kan. Tak ada siapa. Tak ada orang. Okay Ucup. Maka selesailah sampai tu. Kemudian selepas Ultimate Six tu dah habis lah. Okay. Ucup ada tak bergerak sendiri? Maksudnya mengadakan show secara solo? Ada. Memang ada je. Boleh katakan setiap bulan ada je. Ada. Tapi ada juga kawan-kawan, Ucup kau tak boleh Ucup, kau kena dengan band. Betul ada kat hotel yang cakap macam Abang Ajak, Lisa yang kau kena dengan band Ucup kan. Ada beberapa artis yang minta kau kena dengan band Ucup. Kalau nanti tengok Lan Solo pun dah ada band. Betul. Okey, kalau Hakim pun dah ada solo, dah ada Hakim di Majestic. Azlan solo, Azlan the Tap Rater. Betul. Okey kan, dia vibe tu dia ada kan. Lepas tu benda ni kira tahun lepas lah. Tahun lepas dalam bulan lepas raya tahun lepas. Saya dapat idea. Dapat idea dia orang cakap, Ucup kau buat band dia. Kau cari line up. Lama juga lah. Dalam dekat 2 bulan juga saya study nak cari siapa. Saya tak nak lah line up yang dah orang pakai. Betul. Macam Lantaru, ramai orang pakai Lantaru. Tapi Lantaru dah banyak dengan band. Rega Melaya, apalah semua. Jadi saya tak nak sound saya tu berada di band-band lain. Jadi saya buat keputusan. Masuklah Facebook. Saya ada masuklah Facebook. Kalau Angah perasan kan, saya nak mencari line up. Masuk. Yang over ni pun banyak. Yang PM saya tepi kan. Pakai aku lah apalah semua kan. Okay. Lepas tu saya tak buat audition. Tapi saya kata kalau siapa nak main tu hantarlah video. Saya nak tengok kan dengan band mana awak main apa semua kan. Kalau gitar, saya nak gitar lah yang ada work dia, gitar drum semua. Okey, dalam masa yang sama, saya sebenarnya memang dah lama saya hidup perhati si drama Jimbara ni. Lepas tu kebetulan hari tu vokalis kumpulan Jimbara, Along. Along ada di musibah. Musibah tu ya. Jadi diorang pun tak ada projek. Dan kebetulan tu saya baik dengan Bob Sentuhan. Tengok dia duduk basking tu, saya dah tengok dah stroke dia sedap lah kan. Dia memang rock lah. Lepas tu saya kata ke diri saya, okey lah, saya satu ni drama, saya nak letak Atan Jimbara. Okey, saya cari lagi gitaris. Dia nak cari buat yang ada Arohedi juga. Mesti ada. Ramai PM saya recommend dia apa semua. Saya cakap, alamak, macam mana ni ya? Nanti dulu, kejap dulu. Dalam masa yang sama, saya kenal Abang Man Kidal lah. Kidal dia ada main dekat satu show ni. Saya tengok seorang budak ni kan. Budak ni. Baru umur 19 lah tu. Baru umur 19. Nama dia Daniel. Daniel. Dah ada semua. Gitaris lah. Nampak Daniel ni macam boleh lah. Dekat mana tengok Daniel ni? Tengok dekat tempat bapak dia, iCafe. iCafe. Sebelum tu saya tengok dia biasa-biasa je.
Ini anak Bang Kidat ya? Anak Bang Kidat. Okay. Lepas tu kan saya tengok, jadi boleh ni. Lepas tu saya tak tengok dia berapa bulan. Saya tengok dia. Saya tengok balik. Improvement dia sangat cepat sebab dia ikut Bang Kidat. Saya kata saya setuju nak pakai dia. Saya jumpa Bang Kidat. Dia kata, bang, saya nak minta setujuan dengan abang. Saya nak pakai dia ni. Boleh tak? Kita try satu show. Yang show dia yang untuk saya audition band ni. Saya try audition dia untuk show band tau. Untuk show tau. Dinner show. Satu show FZ Bikers punya anniversary. Saya pakai band ni. Okay. Lepas tu apa, masa tu saya tak ada keyboard masa tu. Kita Malaysia keyboard sangat limited. Sangat limited. Memang limited sangat. Okay, tak apalah, keyboard tu saya tak terpilu. Tak apalah, keyboard tak terpilu. Bassist ni pula memang zaman dulu Battle of the Band dulu. Tadi saya dah sebut nama dia tadi, Project 2000 tadi kan. Dan dia pun ada band dia jugalah, band yang ada album lah. Akid ni bassist yang sangat, kalau atas pentas tu dia memang lincah, boleh pergi sana sini, boleh buat macam-macam gaya kan. Saya kata, apa kata kalau saya pakai dia? Sebab dia ni antara yang lain pada yang lain bass kan. Sebab takkan kita nak pakai bass yang sama. Asyik fly, asyik back dan nampak sama kan. Saya over dia. Dia pun bersetuju. Lepas tu saya kata Daniel tak boleh carry ni. Kalau dulu dengan Arwah Hedi memang boleh carry. Dia seorang gitu kan. Dia tak boleh carry ni. Saya nak cari lagi satu gitar. Lepas tu saya cari. Saya dapat seorang gitar ni. Dia ni bukan sekadar gitaris. Dia soundman untuk konsert-konsert. Nama dia Yoyo. Saya jumpa dia dekat show. Dia selalu jaga sound system. Satu kali saya tengok dia main dengan UKS. Dia order UKS yang ni lah, yang Acik. UKS ni banyak ada. Dia yang Acik lah. Yang Acik. Yang ada tok apa nama tu? Dia punya line up original lah. Lepas tu saya tengok ada karakter ni. Ala-ala Joe Blanco sikit. Dia ada ala-ala tu pakai Les Paul pula kan. Lepas tu saya kata gabung dengan ni mau cantik ni kan. Dah ada Yoyo. Dah ada lah. Keyboardist. Tadi tu lah. Tu. Mat tu lah. Dekat sini lah. Dekat warisan ni. Mat kata ni Zul kata cek Mat ada seorang ni gitu, keyboardist. Rupanya dia dah main dengan Datuk Awi untuk Tiger Melaya. Pagi praktis. Saya kata ini tak legend sangat, tak bawah sangat, tengah-tengah. Saya pun tak ke depan sangat, tak ke belakang sangat, tengah-tengah juga. Saya kata band ni kita jalan. Bila jalan ada permintaan show. Orang tengok. Orang cakap, weh band ni best. Lepas tu dia orang cakap, mula-mula nama macam-macam lah. Ucup friend lah, apalah semula macam-macam lah. Saya kata saya tak nak lah bubuh nama-nama binatang ke apa semua, tak nak lah. Fikir. Okey, aku tadi Ultimate Sick. Kan? Aku ni nak kena buat satu band ni kan. Band ni diberi nama yang kita nak gambarkan Ucup dilahirkan semula dengan band. Dengan band ni kan. Ucup dah reborn lah. Maka terlahirlah Ucup The Reborn. Pada saya tu Azan the Typewriter, Hakim and the Magistrate, Ucup dari boleh. Terus pakai nama tu. Dia orang pun setuju lah. Bersetuju. Jadi saya panggil dia orang. Dah chemistry tu dah ada. Bila dah ada, tak ada show sana sini apa semua. Tapi dia orang akan cover lagu solo saya juga. Ada cover satu, tapi tu lagu solo. Lagu solo ni dia tak ada vibe lah, tak ada vibe band tu kan. Jadi dalam Facebook komen main memang lah band lagu orang semua kan. Jadi bila dah macam tu saya tak boleh terima. Jadi macam betul juga apa yang dia cakap ni. Saya ambil cabaran tu. Ni kita orang meeting. Kita buat lagu nak macam mana? Boleh lah. Kita buat lagu. Cari lagu dalam, saya rasa lepas raya. Lepas raya je. Kan Atan kan Jimara kan. Dia kata ni ada satu lagu ni baik punya. Dia hantar dalam grup kita orang lah. Dia hantar dalam grup. Dia kata lagu ni Cepot bagi. Cepot Jimbara bagi. Saya rasa macam biar betul ni. Cepot bagi lagu ni kan. Dia yang buat kan. Saya dengar suku jangan. Saya kata on terus. Okey, baik. Budak-budak okey on. Di sinilah ni. Permulaan dia lagu ni kita orang try jam. Ada video tapi kita tak keluarkan lagi. Sebab lagu tak record lagi kan.
Yang saya bagi Angah dengar tu lah. Okey okey. Saya dengar saya kata ini dah lain ni. Dah lain. Lepas tu dah ni kita confirm. Di hari yang Angah jumpa saya ni lah. Sekarang dia orang sedang recording lagu ni. Merekod lagu ni kan. Apa tajuk lagu ni, Cuk? Aku tajuk dia. Aku tajuk ni ya. Dia ciptaan Cipot, lirik Semua cepat. buat lah. Ya. Okey, Cuk. Siapa producer? Mesti ada producer dia. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada Warisan Hall Wak Khair lah. Okey, untuk recording ni semua di bawah Warisan Hall Studio. Dan juga video klip pun nanti Angah pun akan terlibat juga untuk video klip kat sini juga kita akan buat. Okey. Wak tak cerita dengan saya lagi tau. Kita memang dah lock hari ni untuk buat recording. Dan saya ingatkan anak dia ataupun abang Harry yang akan jadi produce kita orang punya lagu ni. Pagi tadi Wak call saya, dia kata, Ucup, jadi recording, jadi Wak, jadi. Ni aku nak telefon producer ni. Siapa Wak? Aku datang nanti kau kenal lah. Tak apalah, kita pun bila dia kata itu, tak anak dia. Abang Zahri lah. Biasalah. Abang Zahri lah. Kita tak apalah datang. Saya sampai tadi, apa nama Atan dengan Akid dah ada. Akid dah ada. Lepas tu dulu siapa apa semua Wak datang apa semua. Siapa ni kau? Alah, kau orang kenal lah. Kalau kau tak kenal kau jangan main muzik lah. Kau masih kenal punya. Turun kereta tahu siapa? Tuan-tuan dan puan-puan. Siapa? Dia very very big dalam industri ni. Dia memang besar lah. Legend lah. Nak tahu siapa? Fauzi Marzuki. Tu dia. Fauzi Marzuki ya. Fauzi Marzuki nak produce lagu ni. Lagu aku ni. Bukan calang-calang ni, Cuk. Kan. Tu tadi tak cerita kat Angah dulu tau. Bagi Angah sampai tu baru kita cerita kan. Apa kan. Tadi buat guide tadi pun menonong je lah. Bukan senang ni. Kita nak jumpa dia memang tak jumpa dah. Producer legend ni susah sikit kan. Sentuhan dia pun semua kan. Rasanya dia pun kurang aktif dah kebelakangan ni kan. Ada juga. Ada tadi dia cerita tadi. Ada. Rasanya kalau untuk lagu rasanya ini mungkin di antara yang terkini lah kot. Kan rasanya terkini lah. Maksudnya kalau saya dapat dia produce saya ni kira antara dia dengan arwah S Atan tu. Kan. Antara orang lama lah. Orang lama lah, legend lah. Fauzi Marzuki orang lama. Banyak baik lagu dia. Kan. Bersepah lagu dia. Yang top semua. Kita pun tak tahu. Dah banyak, terlalu banyak kot yang dia produce-nya. Okey, Jom. Ya. Ucup The Reborn ni dianggotai oleh berapa orang keseluruhan? 6 orang lah. Ada drum, ada bass, ada 2 gitar. 2 gitar, keyboard dan Ucup lah. Ucup, bagi tahu dia orang sekali lagi nama line up. Saya lupa nak bagi tahu tadi. Akid ni. Okey, saya selaku vokalis Ucup The Reborn, Ucup lah, Ucup Ahmad. Kalau di dalam band saya akan jadi Ucup The Reborn. Kalau solo Ucup Ahmad. Saya vokalis. Gitar saya tak bagi gitar 1, gitar 2. Saya bagi dua-dua gitar. Saya ada 2 gitar. Memang dua-dua gitar hero lah. Okay. Satu Yoyo. Satu lagi Daniel. Yoyo dan Daniel. Okey. Bassist Akid. Akid bassist. Drummer Jin Atan. Orang lama. Jin Atan. Dan lagi siapa tadi? Keyboard Cik Mat. Itu dia. Line up Ucup The Reborn. Korang kena dengar lah. Lagu ni saya rasa lagu ni tak tahulah, saya dengar demo tadi pun dah macam gitu. Saya tak tahulah nanti yang dah record kan. Mungkin lah. Saya rasa InsyaAllah peminat semua di luar sana boleh menerima insyaAllah. Apa yang aku dah dengar pun kan, mungkin korang boleh terima lah. Dia berbeza sikit lah daripada apa yang kita dengar, daripada rock yang ada hari ni kan. Dia sikit ada kat lah. Sikit elemen tu ada. Elemen tu lah yang membuatkan sebenarnya irama rock tu dia kuat dalam muzik tu. Betul. Nanti kau boleh dengar lah. Nanti dah siap boleh dengar. Bila agak-agak siap tu? Saya target bulan 10 lah. Kita nak release bulan 10. Release bulan 10. Yang bulan 6. Lebih kurang 4 bulan lagi. Lebih kurang lah. 4 bulan lagi. Kalau lagi awal lagi bagus lah. Sebab ni sebenarnya tuan-tuan dan puan special.
Sebab Angah pun selalu bantu saya juga, selalu promote saya. Page Pujian Metal adalah yang pertama yang akan bersama-sama saya lah. Lagu pun saya bagi dengar dulu. Dekat MM pun saya bagi juga kan. Tapi keluar je lagu nanti, Pujian Metal adalah antara yang pertama lah yang akan review lagu ni. Okay, terima kasih banyak Jok. Okay Jok, harapan Jok lah pada band ni. Selalunya kan bila dikatakan band ni dia akan ada masalah lain nanti. Dia akan ada masalah tak puas hati lah. Malulah satu band dia akan oleh 6 orang pula lagi kan. Mungkin akan ada masalah dalam tu. Bagi Ucup untuk mengekalkan Ucup The Reborn sebagai sebuah band, Ucup rasa kalau ada masalah-masalah tu nanti, bagaimana Ucup nak menangani mereka ni? Okey, dua je. Benda dalam band ni dua je. Satu, duit. Payment. Yang kedua, jangan ikat diorang. Jangan kita sekat apa dia nak buat. Macam saya tak ikat diorang. Contoh katalah kali ni belaga dengan Jimara drama. Kita boleh replace. Kita boleh replace je. Ada ramai lagi drama kita. Maksudnya tak ada sign kontrak ikat. Tak ada. Bebas lah maksudnya. Bebas. Kita cari rezeki sama-sama. Faham. Manalah nak tahu band ni boleh meletup, jalan je lah. Betul. Tetapi kalau macam Daniel, dia main dengan Waris, dengan Mangkidal, main lah. Cuma dia kena pandai-pandai bagilah. Ya, betul. Okey, faham. Maksudnya band ni bukan projek je ya? Bukan projek. Ini bukan serius projek. Ini serius projek ni. Serius projek, bukan projek band lah maksudnya. Okey, faham. Okey, Jok. Harapan Ucup lah band ni kepada peminat semua. Harapannya Ucup nak bawa band ni dengan nama Ucup The Reborn tu, apa harapan Ucup? Harapan saya semua boleh terima setelah saya bersama Ability. Saya pernah bersama dengan Ability, dulu pernah bersama dengan di Ultimate Sick. Kali ni Ucup The Reborn ni boleh pergi lebih jauh lah. Yang boleh terima lah. Yang penting tak nama sama, tak bergaduh. Kan? Yang penting saya punya nama Ucup The Reborn jalan terus. Apa agak pun rockers kat luar sana boleh menerima ya. Kumpulan baru yang ditubuhkan oleh Ucup The Reborn. Kita sama-sama support Band je baru. Orang yang lama. Ya betul. Band yang baru tapi orang dalam tu memang semua orang lama lah. Orang yang ada kemahiran, orang yang dah biasa dengan muzik. Bukan calang-calang orangnya. Saya nak bagi tahu sikit je. Okey, silakan. Dalam band saya ni, gitaris saya ni, saya ada ambil dua elemen tau. Gitaris dia. Satu ala-ala Kidal. Satu lagi ala-ala Joe Branco. Kan. Saya gabung kan. Korang tengok nanti. Tengok apa jadi pada lagu Aku ni nanti. Okey, Job. Ada apa lagi, Job? Tak ada apa lagi. Kita jumpa. Kita tunggu bulan 10. Tunggukan lagu Aku daripada Ucup The Reborn. Assalamualaikum. Bye-bye.